Sekarang kita di BNO. Kita nak makan tengah hari mi udang zaitun Zaitun. Dah bau udang ah. Sudah bau udang. Mi udang special. Sini. Penuh kan sini. Mi udang. Terbaik. Banjir ni. Dia goreng udang. Okey. Terbaik ah. Udang special Pantai BNO. Inilah menu selak udang nampak mi. Dia pun tak ada lah. Mi tak ada nampak. Nampak udang ke ni? Mana mi dia? Selak udang nampak mi. Inilah dia. Hanya ada di BNO. Okey, sekarang kita di Hai Bakwang, Harga Borong. Kapal sendiri, penghasilan laut tapi pengawet. Jangan sekor 3 balik ni. Murah. Oh ya. Ikan kembung 2 kilo RM10. 2 kilo RM10. Ikan kembung 2 kilo baru lagi. Pagi baru sampai. Jenaha. 2 ekor RM10. 2 kilo makan. Okey ya, kapal sendiri. Sekarang kita nak borong ikan ikan RM13. Jenang. Dia dah besar lah ni. Dia dah. Jadi RM20. Sabar je. Subhanallah. Ini nasib baik aku. Mana yang sem? Tak keluar ke tak ada. Ini cacat sikit cik ni. Ni putih ni tak manis. Tak tahu dah aku tak boleh tahan ni. Nak pergi duduk ni. Berapa seko tu? Seko RM13, RM15. Tenggiri, fresh tenggiri. Udang. Pakcik, tunjuk. Kena beli ni. Kalau nak buat ni. Besarnya. Ini soto katak. Udang lipan. Yang Sedap udang lipan. Tadi bagi ada jual RM8 tong bekas air bekas ni bekas ais. Dia bagi siang ais sekali dia seal terus. sama. Adik. Ini sama. Saya seekor RM5 je. Topi ni ah. Berisi. Kan. Hei, Ha.
tu apa? Kiri. Okey, tengok ini baru je tau. Lendir lagi ada. Oh naik Mau turun bot Tengok. Satu ekor RM13 saja. 2 ekor RM25. Oh. Ikan fresh Nampak cantik banyak. Tengok. Boleh okey. Mari datang sini. Hai Bawang, Sekinchan. Kecil boleh lah. Jumpa ini. Ni. Ni bos. Datang jumpa ini bos. Diskon. Satu bas mari. Itu dia anak tengok. RM5 seko. Mari. Kembung 2 kilo 10 saja mah. Kembung berapa? 2 kilo 10. 2 kilo 10 kembung. Tengok. Kita punya abang ada nak beli tu. Betul. Ini baru fresh punya. Fresh Ini toge punya anak mantu. Oh, betul. Okay, hari ini kita borong ikan di Hai Bawang. Sekinchan, ikan murah-murah fresh. Mari kita borong. Nampak tak jalan-jalan kena nampak dalam bekas pajak kan. Bestnya. Tanya ada tu kat mana dah. Betul? Dah habis kata Cina. Alamak. Video. Satu, dua, tiga. Tu dia. Bertong-tong ikan. Bertong-tong ikan tu dia. Boy. Origin Travel 3 penuh. Okay, sekarang kita di Sekinchan Padi Center Cuma hari ni padi dah kena potong. Ini adalah sikit hijau-hijau ni jadilah bawa-bawa rasa. Okey, ni dia Padi Center. Jom kita nak bergambar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Hari petang ni kita berada di Padi Center Sekinchan bersama Sini marilah. Ini kalau jatuh ni. Okey, kita nak singgah solat Zuhur dan Asar di Masjid Bekas Sekinchan. Kita jamak sekali Zuhur Asar. InsyaAllah. Kita ada imam kita ni, Ustaz Zuraimi, imam besar PKD Kelang. PKD Kelang. Okey, jom kita solat dulu. Lepas ni kita sambung ni. Ikan masin Sekinchan. Okey, kita di ikan masin Sekinchan Jom, sotong ada, sotong kering, ikan kering, panas-panas. Mari borong. Kita penuhkan bonet bas. Kita ambilkan duit. Okey, itu dia. Ambil bakul satu. Isi penuh. Okey, ni dia. Isi penuh. Jangan tak isi. Jangan. Ada pula sekali lah. Itu dia macam-macam ada. Ikan talang. Keropok. Sana lagi macam ada ni. Macam-macam ada. Macam. Okey. Ni wadik banjar. Ikan wadik. Ini wadik ni orang Banjar sulah Bekasam. Okey, sulah Banjar sulah Bekasam. Wadik kelama. Jadi owner Banjar ke? Owner Banjar ke? Oh, Kulaan lah. Okey. Alamak. Campur lah. Ni test ke? Test lah jambu dia. Ambilkan bilis. Siapa nak test jambu? Okey, kita tengok sana. Aiskrim pun ada. Aiskrim pun ada. Tak nak. Kat sugar. Ikan masin. Ni dalam tong dia. Gelama belah. Kita beli pula. Bakul penuh lah. Penuh kan bakul? Belum penuh lagi. Penuh kan? Okey. Itu dia talang. Ini talang ni buat masak dengan
dengan nanas tu. Oh. Okey, ambil bakul. Ada kuih raya Kuih raya pun ada. Kuih tart. Kacang-kacang pun ada. Ini keropok kerepek pun ada. Okey, belakang ni keropok udang ada. Keropok ikan. Kerepek pedas. Kacang-kacang Popo. Okey, poro ke apa tak tahu. Okey. Ini ada frozen ayam hutan. Ayam hutan pula. Ayam potong. Okey, ni Kristina dengan aiskrim dia. Oh. Ini belanja. Beli. Okey, ni ikan frozen Ikan frozen kerang ada. Udang galah frozen. Itu apa? Itu buat apa tu? Sambal ikan bilis. Oh. Okey, tu buat sambal ikan bilis Tengah potong cili. Okey, nanti kita tengok. Okey, kerang ada. Ini ada nugget. Kerepek keropok yang belum goreng pun ada. Keropok belum goreng. Oh, ini apa? Ikan masin frozen. Tenggiri frozen, tenggiri masam. Gelama belah. Oh, apa lagi? Beli apa? Mana beli? Adik, beli apa? Cepat. Ni ikan. Ada asam. Apa tu, Kak? Apa tu? Ikan bilis masin. Ikan masin kering. Ikan kering. Asam Jawa ada. Okey, asam Jawa ada. Apa beli apa tu? Tu apa? Beli. Okey, ambil sekor tu. Ikan masin. Beli, ambil. Ni asam ketuk. Hari kita tengok belah sini, Mak. Okey, belah sini kita ada jajan Jacker. Kita ada extra 50 apa benda tu. Ini rumpai laut ada double decker. Ini sotong kering tu ambil tu. Favorite ni. Okey. Ini ada sate ikan. Kentut. Semua ada. Kerepek udang halus. Perisa sotong. Kacang-kacang, sotong kering Ikan talang tu banyak bergantung tu ikan talang tu. Yang bergantung-gantung tu ikan talang. Ini sotong kering, sotong ada gula, sotong belada. Ini sambal kita. Sambal tumis. Paste. Kita tengok apa paste apa nama dia. Tu. Sambal bilis. Mesti sedap ni, homemade. Ikan bilis. RM28, RM23. Okey, kita tengok. Ada berapa? Belacan. Okey, budu pun ada jual. Okey, kita ada belacan macam-macam belacan ada. Belacan Sungai Jurani ada. Belacan bulat, belacan 4 segi, belacan lonjong. Calok ada, budu ada. Belacan perlis. Boleh cari. Belacan pelis. Okey, belacan pelis di pelis. Dekat pelis. Tanjung Rawai. Mana ada? Tanjung Rawai. Order Shopee. Okey, macam ni. Ni buat live ni. Kat merah lagi. Mana ada kamera? Kat situ ada kamera. Mana? Oh, ikan masin sana. Ini ikan masin kering. Kita ada Datuk Jamal dah. Datuk Jamal sampai dah. Datuk. Apa khabar, Tok? Tahniah, Tok, buat tempat ni, Tok. Inilah terbaik, Tok. Ikan masin, ikan perkasam, ikan wadi, ikan apa semua. Dan yang hujung mana tu kuih raya. Kuih raya. Saya pergi tu, kuih raya. Datuk Jamal. Owner. Kak, terima kasih, Kak. Bye. Cakap sikit. Cakap sikit. Alhamdulillah, petang ni kita singgah di Ikan Masin bersama Datuk Jamal. Petang ni kita bersama geng Loli TV Travel berada di
Padi Gallery. Skinchan. Aduh kan. Okey, Padi Gallery. Jom. Okey, Padi Gallery kita nak pergi beli beras tu beras. Jom. Sedap bau beras ni, bau wangi. Bila datang sini bau beras wangi. Okey, salman kita. Apa tu? Kacang. Dia macam apa ni? Beras. Dah. Tu. Beras ni. Rice gut. Okey. Ini serkam padi. Jom kita masuk. Market. Okay, kita. Kau air kat Sungai Dorani. Ni besar lagi. Yang semakan bagi yang makan. Cikgu dia makan. Terasa itu ada yang dah cakap yang gambar. Miswa. Beras pulut ada. Melayu. Beras mutiara. Basmati. RM20. Beras perang Brown rice. Okey, beras perang ada. Beras wangi Skinchan. Beras perang Skinchan. Beras wangi basmati. Okey. Assalamualaikum. Sekarang kami dari Loliti Travel berada di airport. Kawan terbang nak ke Skinchan. Kat sini kita nak beli jambu. Macam-macam ada makanan sini. Kan saya cakap betul. Saya beli semua. Sabun kap. Okey, petang-petang ni kita nak ngeteh. Ngeteh di coconut oil. Minyak kelapa dara Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Petang ni kami dari Loli TV Travel bersama rakan di Skinchan di kedai minyak kelapa dara. Atas. Jom kita sembuh. Okey, jom kita proses minyak kelapa dara coconut oil. Ini adalah satu cara kita nak amalkan minyak kelapa dara. Kadang-kadang berminyak kan, kita minum dulu tak lalu. Kita campur dengan kopi. Cuma kopi tu memang trend je lah. Okay, Jom kita tengok. Kita tengok dulu macam mana kita buat. Jom. Okey. Kita dah tak cara. Okey. Sedap bau dia. Wah. Okey. Ini berpula sikit lah. Okey, ini Jika lama itu apa benda? Kenal tak? okey, ni kelapa. Tai minyak. Tak minyak. Tai minyak betul-betul. Tak minyak Tak minyak. Okey. Ini sudah dikeringkan. Belum lagi. Masih basah. Tengok masih berkulat, boleh berkulat tu. Okey. Tak kering lagi. Masih basah. Minyak kelapa dara tu dinamakan bukan sebab ada dara, tempat dara, pokok dara, buah dara, bukan. Yang dinamakan minyak kelapa dara sebab prosesnya. Proses tu macam mana dikatakan minyak kelapa dara? Kita mesti dari buah kelapa
Sampai minyak tu tak kira kita nak makan ke, masak ke, nak sapu ke. Janji pertengahan kita proses tu tiada bahan campuran, itulah minyak kelapa dara. Okey? Itu sahaja ya. Okey, yang kita sini special sikit. Kita tak pakai masak, tak pakai cold press, kita pakai cara peram. Okey, siapa pernah peram tu? Buat minyak kelapa dara? Tak pernah. Okey. Beli dia ya. Okey, kalau nak buat sendiri boleh juga, tapi kelapa yang nak buat santan tu mesti kelapa yang ada dah pucuk macam ni. Okey? Tak kira benda kecil ke benda besar ke, tak kira. Okey? Dara ya. Tengah rekod tu. Okey. Macam mana kita buat? Kita parut, langsung pernah jadi santan. Santan dah siap tu, tak perlu campur apa-apa. Santan yang dah siap tu, kita letak kat tong ni, peram je. Suhu kita letak dalam 35 degree Celsius hingga 40 degree Celsius. Biar dia peram 2 hari. Ini hari pertama. Santan yang warna putih tu dah mulai peram, kita dah ferment. Dia akan jadi 3 lapis macam ni. Lapis pertama kita pakai tai minyak. Lapis kedua minyak. Yang bawah tu air. Lepas tu apa yang terjadi dengan tai minyak ni? Tai minyak ni yang biasa kita takut adalah kata kolesterol. Tapi ini sebenarnya dalam saintifik dia bukan kolesterol. Ini adalah protein dia. Ini yang bawa masalah. Sebab apa? Kalau kita dah masak, perasan tak kita masak kari ke masak rendang, makin panas lah, makin lama kita boil didihkan dia kan, makin wangi, minyak dia makin pecah banyak. Masa tu protein ni dia dah rosak. Dia dah rosak, kita makan, dia membahayakan masalah kesihatan dia. Bukan sebab dia kolesterol, sebab dia protein yang tinggi. So, kalau santan tu tak dimasak, tak dibuat rasa lemak-lemak kan, santan tu boleh dibuat minum. Lepas tu dah minum, tak ada masalah apa-apa. Macam kita minum susu je. Dia memang sihat untuk kesihatan kita. Cuma kita masak sampai dia rosak, itulah yang menyebabkan kita masalah ni. Okey? Kalau kita tengok dekat, minyak keluar tu dia memang jenis ya. Ini minyak dia. Okey? Ini tai minyak sebelum kita masak. Okey, ini tai minyak sebelum kita masak. Kita dah peram, kita keluarkan, kita masak lagi satu kali. Kita masak bukan dapur ya, kita masak double boil. Kita double boil, kenapa double boil? Tidak, suhu dia kita boleh kontrol. Kita kontrol 110 degree Celsius sampai tai minyak tu dia jadi kering. Barulah kita keluarkan minyak dia. Sebab apa nak macam ni? Sebab masa kita masak dalam double boil tu, minyak kelapa dara dia tu, kualiti dia akan meningkat. Dia macam meningkatkan kandungan vitamin E dia. Sebab dalam tai minyak ni, dia ada banyak vitamin E. So kita kena double boilkan dia, pecahkan dia punya apa? Pecahkan dia punya protein. Menyebabkan apa? Vitamin E dia keluar dari protein itu. So minyak tu akan lebih bagus dari segi kualiti. Ni minyak. Ni minyak. Ni tai minyak, ni air. Jadi kita nak tunggu minyak ni banyak. Tai minyak ni akan berkurang, minyak ni akan banyak baru dia ambil. Dia buatnya minyak kelapa dara. Jom. Minyak ori. Pembungkusan. Malam sekali selepas makan. Memang kita nak sapu. Cuma sapu dia tu jangan banyak. Satu lengan macam ni kan. Kaki dia dah radang ke, eczema ke, kena air panas ke, kena gigit semut ke, nyamuk ke, macam-macam masalah. Satu lengan, sapu setengah pam. Kita jatuh rambut ke boleh sapu, nak buat ulu boleh, ada eczema sini semua boleh. Kalau ada letakkan kaki semua dia boleh pakai. So ini tak kira orang yang usia ke, orang muda ke, semua boleh pakai. Macam kita sikat. Dia lebih sekata. Kalau rambut panjang tak apalah macam tu lah. Jadi awet muda. Awet muda. Awet muda. Ini waktu malam je. Okey. Kita pakai waktu malam je. Waktu malam kita dah cuci, dah bersih. Jangan layan dulu handphone dia. Terus dah bersih, terus sapu.
Jangan lepas layan-layan dah 1 jam 2 jam baru kita tak ingat dah sapu Kita dah cuci muka, dah bersih, ambil yang ini, dah kira nak awet muda macam mana ke, kusam gerakan macam mana ke, pakai dah 3 titik macam ni, 3 titik macam ni. 1, 2, 3. Berbasuh pakai jari kita letak sedikit. Pelan-pelan je, silakan muka kita, basuh masak. Jangan ambil 3 titik. Gosok macam tu. Nanti marah pula. Tangan cantik tapi muka tak cantik. Itu sangat. Okey, kita nak solat maghrib isyak di Masjid Raja Lumu Kuala Selangor ni. Itu Kuala Selangor ni. Kuala Selangor. Dah rasmi Kuala Selangor. Jom kita solat maghrib dan jamak isyak. InsyaAllah. Okey guys, terima kasih. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Ni puas kita je. Boleh tak? Boleh. Pukul 8.50 kita sampai Padang Jawa, alhamdulillah. Potong. bertiga. Oh. Jamira,